Macam mana nak tahu kulit kita tengah okey atau tak? So, buku ni lah dia cerita apa itu bad reaction, apa itu good reaction. Reaction kulit dia bukan satu. Dia ada banyak jenis. Reaction yang okey, reaction yang tak okey. Lepas tu ada satu lagi reaction yang selalu orang keliru. Reaction yang dia akan okey ke depan, tapi sekarang dia tak okey lagi. Reaction tu yang kita nak kena faham lagi. So, benda tu lah yang Cik Syirah rungkaikan dalam buku ni. Dan juga ada beberapa mitos yang Cik Syirah keluarkan. Mitos tu bukan mitos skincare yang basic, yang general, yang selalu kita tengok orang share tu, tak. Dia adalah mitos detail dan spesifik tentang reaction kulit. Contoh macam salah satu mitos yang tengah famous sekarang ni. Ada orang kata, kita kena break out dulu. Ataupun kita kena purging dulu. Baru kulit akan okey. Baru kulit boleh elok. Cik Syirah akan rungkaikan apa benda yang sebenarnya kena okey kan. Apa benda yang sebenarnya tak perlu okey pun. Kena stop terus. Untuk jelaskan supaya awak jelas reaction kulit ni macam mana. Bila kita faham reaction kulit, senang untuk kita jumpa dan senang untuk kita tak mudah tolerate dengan benda yang tak okey.